Saya ingat ada satu sakit ni, dia cakap kaki dia sakit sangat. Dia nak MC. Kaki doktor, kaki saya sakit sangat sampai tak boleh nak berdiri. Tapi bila saya panggil nama dia, hai dan selamat datang ke podcast Klinik Santai 3.0. Saya Dr. Frank, host anda. Hari ini kita nak masuk episod kedua. Pada episod pertama, kita telah cerita tentang kos-kos hospital, kos-kos rawatan dan juga pelarasan caruman. Episod kedua ni kita boleh faham sikit. Because everyone mengalami isu ni, kita nak cerita tentang stres. Stres ni dia datang slow, perlahan-lahan. Hari demi hari dia kumpul. Until one point badan kita dah bagi isyarat tak boleh tahan dah ni, stres banyak. Kita buat apa? Kita abaikan. Tak teruk sangat kot. Kita boleh kerja lagi kan? Sampai satu hari you sakit. Dah lah sakit. Stres lagi. Sakit tu tambah stres kita. Kita nak buat apa? Kita nak jumpa doktor. Kita nak minta MC. Kita nak minta MC pun kita stres. Kenapa? Kita nak MC, nak bagi tahu bos, bos marah. Kita nak bagi tahu kita punya kawan-kawan sekerja. Kau ni nak MC, kau bagi aku kerja kau lah ni sekarang. Kau tahu kan esok deadline kan? Kita jadi apa? Jadi stres. Jadi Kak Jura seorang usahawan yang berjaya kan? Saya pasti Kak Jura ada banyak pekerja di bawah Kak Jura, betul? Betul. Okey, boleh Kak Jura share dengan kita pada hari ini apakah yang lucu, alasan-alasannya lucu ke, yang lawak ke, yang pernah Kak Jura pernah dengar daripada pekerja Kak Jura? Okeylah, since I ada lebih kurang dan tak banyak, tapi dalam lebih kurang 20 orang pekerja di bawah satu syarikat. Okey, cerita dia macam 5 tahun lepas mungkin waktu tu kita pun masih belum mahir lagi tentang situasi-situasi pekerja ni kan. Jadi kita agak tegas dalam isu-isu MC ni. Jadi bila kita agak tegas dalam isu-isu MC ke stres-stres pekerja ni kan, ada yang saya pernah dengar terima alasan daripada pekerja yang mana dia akan bagi tahu dia MC tapi hakikatnya anak dia tak ada orang jaga sebab mungkin dia punya penjaga tu tak boleh nak jaga hari tu. Penjaga sakit ke. dia lah yang MC. MC, yes. Penjaga dia MC, maka dia pun terpaksa MC. ambil MC juga kan. Ataupun nak pergi interview. Nak pergi interview pun bagi alasan MC juga kan. Tapi waktu tu mungkin kita pun tak ada pendedahan tentang macam mana kita nak bantu pekerja-pekerja. Tapi bila cerita tentang tahun 2025 ni, mulai 2-3 tahun yang lepas, maka kita ambil pendekatan, kita lebih terbuka dengan pekerja-pekerja kita. Jadi dari sekarang memang jarang sangatlah saya dengan MC sebab mereka lebih terbuka dengan untuk ceritakan apa masalah pekerja itu sendiri supaya mereka pun tak stres. Kita tak nak dia orang stres. Jadi kalau kata contoh saya bagi, ada pekerja yang dia punya penjaga tu MC. Maka dia akan tanya, minta izin boleh tak bawa anak ke tempat kerja sebab tempat kami agak fleksibel. Okey. Jadi tak perlu sampai ke tahap ambil MC lagi. Sama juga macam kita lebih be open. Sebab dulu mungkin kita tertutup, sekarang kita lebih open. Kita kalau orang kata, okey kamu ada peluang yang lebih baik, kamu nak pergi interview, kita lebih open for you untuk kamu ambil annual leave. Macam tu. Instead of pergi ambil MC, curi-curi kan. Macam tu kan. Why don't you kita just bagi tahu sejujurnya kan. Maksudnya kita sebagai majikan pun lebih fikiran terbuka. Tapi kalau dulu-dulu tu macam-macam lah. Kadang-kadang tu ada yang nak pergi cuti je pun. Contoh ni yang paling best sekali ya. Biasanya kalau katalah hari Isnin tu ada cuti kan, Sabtu, Ahad, Isnin. Kebiasaannya yang dia nak pergi bercuti hari Jumaat tu dia dah MC dah. MC lah sebab nak cuti lama. Ataupun Selasa ataupun hari Selasa dia nak sambung. Kan? Ataupun biasanya kalau kata cuti tu hari Selasa kan, biasa dia akan ambil hari Isnin untuk drag terus 4 hari. Patutnya dia apply annual leave je kan, daripada curi-curi MC. Kadang-kadang rasa benda pun tu. mungkin dia orang unplanned, benda tu tak dirancang kan, tiba-tiba je kan. Nak ambil cuti tiba-tiba je bila tahu cuti panjang tiba-tiba terplan ke. So benda-benda macam ni lah biasanya yang kita sebagai I sebagai majikan ni akan lalui lah. Tapi sekarang tak lagi. Sekarang kita lebih terbuka, kita educate kita punya pekerja. Okay, let orang kata apa, terus terang saja. Kita pun
Tak ada orang kata kadang-kadang macam saya cakap lah, kalau kata pekerja ada anak tak ada pengasuh, sekali-sekali tak ada pengasuh, bawa je. Sebab kita pun ada memang very fleksibel dan ada tempat untuk budak-budak. Jadi kesimpulannya adalah Kak Jura adalah bos yang sempoi. Ah, Yang santai. Dulu. Sebab tu dia dekat podcast ni. dulu tak. Tapi kita belajar lah. Kita pun belajar lah sama majikan. Jangan kita rasa macam kita je betul kan. Betul. So, sometimes kita kena belajar lah. Kita Okay lah, saya nak betulkan. apply lah. Nak apply ya? Jadi pekerja-pekerja Kak Jura, dia nak MC, dia akan datang ke jumpa saya. Okey. Yeah. Masa ni dia tak sakit ni. Dia tak sakit tapi dia nak apa? Dia nak MC. Jadi dia kena ada komplain lah. Demam ke, muntah ke, sakit kaki ke. Sakit kaki. Saya ingat ada satu sakit ni. Dia cakap kaki dia sakit sangat. Dia nak MC. Kaki doktor, kaki saya sakit sangat sampai tak boleh nak berdiri. Tapi bila saya panggil nama dia, Encik, tak tahulah apa nama dia. Encik ni, dia masuk bilik saya. Berjalan, pegang kopi. Muka sempoi. Mana sakitnya? Oh, tu sakit. Dapat tak MC? Nak minta MC. Bukan sahaja nak minta hari ni. Dia cakap kaki dia sakit dari semalam. Wow. Oh, dia nak backdated MC. Semalam. Semalam? Tapi encik register hari ni, encik. Kenapa tak datang semalam? Oh, semalam saya busy. Dengan kaki yang sangat-sangat sakit yang sampai tak boleh berdiri tu ke? Jadi di sini, saya sebagai seorang doktor, saya kena pastikan seorang tu betul-betul fit, sakit untuk mendapatkan MC tu. Kalaunya dia cakap dia demam, dia muntah-muntah, kita ada apa kita panggil clinical signs. Kita nampak satu sakit tu, dia betul-betul sakit. Okey, kita boleh ambil darah, kita boleh buat X-ray, kita boleh run pelbagai test. Okey, kadang-kadang kalau dia betul sakit ni kan, susah dia nak tipu. Kalau sakit yang betul ni, tak perlu nak cakap doktor lah. Orang yang bukan doktor pun boleh nampak kan. Kalau seorang ni, kau ni sakit ke apa? Pergilah jumpa doktor. Boleh nampak kan seorang yang sakit. Tapi kadang-kadang yang tak sakit, yang pura-pura sakit tu, yang tu kita sakit kepala sikit. Okey, sebab dia cakap dia sakit. Segala test yang saya buat normal. Di manakah? Apakah yang betul? Jadi biasanya kita akan pergi balik dekat pesakit dan minta penjelasan. Kalau dah sakit ni sakit berapa lama, betul-betul. Kita cerita. Masa itulah cerita dia akan keluar. Doktor, sebenarnya Sabtu Ahad cuti kan? Selasa cuti kan? Hari ni saya patutnya nak pergi ke Penang kan? Yang tu blood test saya tak dapat nak jumpa. Akan tetapi kalau pesakit yang betul-betul perlukan MC, katakan dia ada accident. Lepas tu ada tulang yang patah katakan. Biasanya kalau tulang patah ni, MC dia berpanjangan. Dia bukan jenis yang demam 2-3 hari dia okey. Tak. Biasanya dia nak tunggu tulang tu nak sambung balik, nak buat operation. Lepas operation nak MC, biasa MC dia 2 bulan, 3 bulan. Sampai yang ada kena MC 6 bulan kan? Ada claim yang MC 6 bulan macam ni kan? So I have a question. Adakah MC yang panjang begitu akan affect kelayakan takaful ataupun pekerja? Puan Nurul? Untuk kelayakan apply takaful lah. Kalau dia ada long MC ni, selalunya masa kita apply takaful, kita kena jawab soalan dalam proposal. Dalam borang cadangan. Borang cadangan tu dia dah tanya dah kita ada existing injury ke, ada penyakit-penyakit sedia ada ke. Jadi soalan tu kena jawab lah. Ikut produk. Ada produk, kebanyakan produk ada borang cadangan yang kena declare penyakit-penyakit yang sedia ada. Jadi bila dia on long MC ni, dia kenalah jawab dengan betul. Lepas tu yang impact dia sama ada dia boleh ambil coverage tu bergantung pada underwriter sebenarnya. Underwriter ni dia satu grup yang akan assess risiko kalau ambil pencadang ni masuk dan join dana tabaruk kita, ada impact tak kat kita. So dia bukan tak boleh nak cakap tidak ataupun ya. Dia bergantung pada jenis risiko lah. Dan kalau saya tambah sikit tadi Pak Nur cakap pasal underwriter, which is kita ada satu term kita panggil penggudaraitan lah, di mana bila kita memohon satu pelan takaful dan tanggungjawab kita takaful advisor ni, kita akan tanya soalan antaranya pernah masuk hospital ke tidak. Okey, itu soalan umum. Kebanyakan mungkin orang kata tak pernah masuk hospital, so mungkin senang lah dekat situ. Tapi kalau orang yang selalu ambil MC ni, bahaya ambil saya saja.
Sebab contoh, okay, kita ambil MC, jumpa Dr. Fran. Okay, kita ingat boleh kau team lah kan? Contoh, okay. And then, kalau kita pergi operation klinik, kita cakap, doktor saya sakit kepala lah. Alright. Dapat pula doktor memang betul-betul serius dah ambil dia punya penyata tu suatu benda yang satu simptom yang serius. Okay. Dan Dr. Fran pun tulis sakit kepala. Okay. So, bila tulis sakit kepala dan berkali-kali MC tu digunakan dengan statement cakap sakit kepala. Okay. Dan dia pun jumpalah saya pun dia takaful. Okay, saya nak ambil takaful, saya tak ada masalah, tak pernah masuk hospital. So, kita pun ambil maklum lah. So, kita pun hantar permohonan dekat takaful dan takaful pun luluskan permohonan sebab dari segi penyataan tersebut memang mengatakan tak ada langsung declaration sejarah kesihatan dan sebagainya. So, tapi kena ingat, bila berlaku tuntutan, waktu itulah berbagai jenis kita akan nampak adakah dia ada simptom awal sebelum ambil medical card atau tidak. Contoh, 2 tahun selepas itu, okay, dia guna medical card dia disebabkan sakit kepala. Okay, iaitu katakanlah ada melibatkan kanser kritikal, tumor dan sebagainya lah dalam tempoh medical card yang baru je ambil. Alright. Dan bila kita hantar tuntutan dekat Puan Nurul punya department, alright, ada satu lagi query di mana dia mengatakan nak tengok sejarah masuk klinik. Bukan hospital dah. Okay, sebab kita akan trigger kita punya majikan. Akan ada sejarah berapa kali datang klinik, berapa kali datang ambil MC. Bayar MC. Okay. So that's why bila kita pergi ke majikan isi borang, dia kata, okay, sekian-sekian klinik XYZ. Okay, nama sekian-sekian memang ada 4 kali MC dalam tempoh sebulan. Banyak 4 kali MC ataupun even 4 kali MC setahun pun banyak juga. So bila kita nampak penyata yang secara statement yang dikeluarkan daripada doktor perubatan mengatakan sakit kepala. So awak dah ada simptom sakit kepala dan awak dah ada terkini sakit which is melibatkan migraine dan kepala sebagainya. So itu dah boleh dikira kepada orang kata penyakit. Jadi kelayakan takaful memang akan dijejaskan. 50-50 akan rasa 100% untuk dapatkan full tuntutan. It depends on the orang yang ketua tuntutan lah. Betul. Jadi bahaya kat sini kalau kita pergi MC sakit macam like viral fever tak ada masalah. Okay. Ini sakit yang melibatkan spesifik. Okay, spesifik contoh tonsillitis, right? Contoh you ada asma, okay? Kalau URTI stand for apa doktor? Apa respiratory tract yang infection. Macam like kita rasa demam. Dia macam COVID, macam influenza, demam, batuk, semua sebagainya lah. Yang itu consider spesifik ke tidak? Yang tu specific to the system, yes. Okay, tapi kalau compare dengan asma lagi much more spesifik lah kan, severe dan sebagainya kan. So jadi benda-benda macam tu tak boleh kita simply nak cakap dekat doktor dengan niat katakan untuk kita dapat MC. Macam-macam benda kita nak yakinkan doktor. Bahaya kat situ. So that's why kalau anda betul-betul sakit, gunakan statement anda sebaik-baiknya. Tapi kalau anda nak MC semata dan meyakinkan doktor semata, dia akan mungkin mengganggu dan menjejaskan urusan tuntutan anda dalam pada masa hadapan bila anda nak menggunakan medical card anda. Okey. Bersambung dengan itu, katakan pesakit ni betul-betul ada penyakit. Okey. Penyakit yang berjangka panjang, apakah peranan takaful untuk melindungi di sektor? Okay. Actually, jangka masa panjang tu mungkin kita melibatkan contoh macam Kak Jura selalu cakap kes kemalangan. Okay. Itu pun kes melibatkan rawatan yang sangat panjang kan. Okay. Dan yang kedua adalah sakit kritikal pun melibatkan rawatan yang panjang. Masuk tapi ICU dan sebagainya lah. Tapi saya nak fokus kepada kemalangan lah. Ramai yang mungkin tak tahu bila kita ambil MC, okay, di mana cuti dengan atas sebab kemalangan dan sebagainya, kita boleh dapat bantuan dari segi kewangan. Bantuan kewangan. Kewangan. Okay. Dekat produk takaful kita ada di mana untuk orang yang kerja sendiri kan. Orang kerja sendiri mungkin rasa tak payahlah ambil MC. Kita bos, kita masuk kerja. So, kerja buat sendiri apa? tu berniaga. Kerja sendiri berniaga yang mungkin yang macam kecil-kecilan ataupun mungkin dia ada own the business, dia ada cash flow yang besar tapi dia still rasa buat apa saya nak ambil MC. Tapi kalau MC itu sangat panjang tempoh dia, 7 hari ke atas, dia akan menjejaskan kita punya profit tak? Of course lah kan. So, 7 hari MC tu kalau berlaku kemalangan, macam doktor kata, kemalangan will take about like months untuk kita nak sembuh semula kan. So, dalam tempoh 3-4 bulan tu, kita boleh convert into income replacement. Income replacement tu monthly ataupun lump sum? Kita bayar berapa total caruman yang kita dah bayar tu, berapa total yang kita akan dibayar oleh coverage yang kita ambil, dan secara bulanan dan berkala tu, you akan dapat lump sum. I see. So that is the
Banyaklah. Kalau setakat 2 hari MC, memang kita tak pandang pun ambil MC kan. Dan Kita sebab boleh, MC itulah, sebab dia. yes, Kalau sakit kepala dengan batuk sesama lain. lain. Because kalau sakit kepala ni Hmm. ada kemungkinan dia Hmm. mungkin kanser Hmm. yang tidak didetect Okey. sebelum ini, macam tu. Yang saya maksudkan ni adalah kemalangan MC dibayar. Okey, kalau penyakit, kita ada terms of manfaat sakit kritikal. Okey, manfaat ni maksudnya duit yang kita bayar lump sum dekat awak. Macam mana pengiraan dia? Contoh pengiraan sebaik-baiknya kalau sakit kritikal, doktor kan berapa lama tempoh untuk kita betul-betul optimumkan kita punya rawatan tu? Berapa lama? Setahun, 2 tahun? At least setahun lah. Fully recover Okey, sampai... kita ambil satu lah doktor, cancer. Berapa lama tempoh untuk kita recovery betul-betul? bertahun yang tu. At least Kita ambil 2 minimum years. 2 tahun? Okey. Minimum. So kalau 2 tahun, berapa tempoh yang kita perlu dapatkan kita punya pelan manfaat sakit kritikal kita? Gaji sebulan kita katakan 3,000, darab dengan 12 bulan, okey, 36,000. Okey, darab dengan 2 tahun kita ada dalam berapa? So 72,000 adalah optimum manfaat sakit kritikal yang kita boleh dapatkan untuk kita, so that bila berlaku penyakit dan berpanjangan, kita boleh utilize amount tu secara lump sum. I see. Dan 76,000 tu dengan umur macam umur 30 ke 35 doktor, caruman dia macam 4 kali beli kopi je sebulan. Terima kasih kongsi. Okay. Kita telah masuk kepada segmen Jom Survey. Kita nak survey pendapat-pendapat orang yang pernah terima rawatan ini. Okay, number one, I want to ask. Okay, soalan ini. Okay, korang ada jawapan dalam tablet. Dan di dalam tablet tu jawapan dia, nilai dia berbeza. Ada yang point banyak, ada yang point tidak banyak. Semua tu jawapan betul, tapi point dia berbeza. Okay, saya akan bagi first soalan. Boleh? Semua ready? Okay. Benda yang orang selalu terkejut bila masuk hospital. Adakah dia kos konsultasi dengan doktor spesialis? Okay, selalu jumpa spesialis. Kita dengar pun mahal. Kita dengar pun, ayat-ayat ni mahal ni. Tu nombor 1. Nombor 2, dia shock. Dia terkejut dengan harga ubat. Ubat gastrik berapa? Jap, ubat migraine tahan sakit tu berapa? Biasanya macam tu lah. Okay, yang migraine pun lagi migraine kalau dia dengar harga dia. Okay, yang the third one, selalu dia masuk ward, dia ingat ward dia biasa-biasa je. Bila dia tengok harga luar biasa. Yang tu orang terkejut juga. Okay, last one is kos yang dahsyat. Dia tengok bil dia tu, weh, kos aku berapa? Macam tu. Okay, dan ni yang betul-betul last lah. Kos deposit. Sebab dia masuk dengan harapan tak payah bayar apa-apa, tapi dia masuk, deposit berapa? Itu pun terkejut juga, betul tak? Antara semua kejutan tu, yang mana paling terkejut? Okay. Boleh? I jawab dulu boleh? Boleh, Kak Jurah. Okay. I jawab sebab berdasarkan pengalaman I sendiri. Okay. So, I jawab cost treatment dahsyat ni. Cost treatment dahsyat. Okay. Kenapa I pilih ni? Melalui pengalaman I sendiri, yang mana anak I pernah kemalangan, okay, masuk hospital. And then doktor masuk je, masa doktor belum sampai lagi. Then doktor just ambil daripada nurse dulu, okay, untuk bagi tahu keadaan anak I tu macam mana. So waktu ketika tu doktor belum sampai lagi, doktor on call kan. So doktor dah boleh anggarkan masa tu. Dia kata anggaran kalau kes macam ni berkemungkinan masuk ICU. So kalau ICU berkemungkinan anggaran melebihi 150,000. Sebiji kereta. Masa Banyak, tu 150,000. Masa tu doktor belum sampai. Okay, jadi bila you dengar dan doktor tanya, benda pertama yang doktor tanya, berapa coverage? So bila dia tanya dulu takaful you berapa coverage, dan kita bagi tahu berapa-berapa, dan doktor akan tanya adakah yang selebihnya tu you sanggup tanggung. I see. Jadi okey. Tapi apabila doktor dah sampai, dia tengok sendiri keadaan, okey, sebenarnya tak perlu pun masuk sampai kat ICU dengan keadaan macam ni, dan okey dia punya. Tapi still Yang tu yang Kak Jurah paling terkejut tu lah. So melalui pengalaman sendiri, so bila dia sebut je kos yang dahsyat tu, terus macam kan, tak sangka lah kan. Sebelum Kak Jurah tahu amount tu, Kak Jurah macam main-main ingat berapa? Main-main ingat dalam, sebab sebelum tu ada cousin, sepupu yang ada pengalaman yang sama, tapi cuma keadaan beza, anak dia di kaki. Okay. So dekat tempat yang sama, doktor yang sama,
Cuma dia punya kos masa tu dia bagi tahu dalam 60-70. Jadi kita banyak 70,000 kita anggarkan macam tu. Lebih kurang. Tapi bila sebab doktor belum tengok kan, maybe Dia nurse kena pun bagi yang maksimum lah, kan? maybe nurse pun exaggerate agaknya bagi apa ni, agaknya dia pun bagi tahu doktor keadaan macam ni, jadi doktor buat anggaran 150,000 dan ke atas paling kurang pun. So Kalau saya dengar pun dahsyat. Jadi tu pengalaman I lah. So kalau you tanya I apa yang paling terkejut belum masuk hospital, mari pengalaman, that's it. Dahsyat. Dahsyat Puan Siti aja. Okay, kalau saya pilih ini, kos di mana kena bayar deposit banyak. Ini, ya ampun. Kalau kita dapat seorang pencarum yang kita konsak betul-betul, memang tak ada masalah. Memang kata dia memang faham bagaimana polisi sesetengah hospital, di mana bila kita masuk hospital private dan sebagainya kan, contoh, memang satu polisi di mana kita akan minta deposit dulu. Sebab kita kena tahu, kadang-kadang nak dapat sijil nombor yang mana awak ambil berapa tak tahu. Sama ada aktif ke tidak pun kita tak tahu. Awak punya corporate company boleh bagi awak plan dan sebagainya pun kita tak tahu. So, kita dah menggelabah, sakit dah sana sini, dah takut simptom dan sebagainya kan. So, deposit memang kita akan keluarkan. Okay, ada setengah hospital ikut jasa baik ataupun dia punya setengah term tu dia tak minta. Okay, tapi most of the hospital kita kena expected yang kita akan minta deposit. Okay, contoh, kalau orang tu sakit yang melibatkan agak serius, okay, and then CJ pun tak ingat aktif ke tidak. So dia akan minta dulu deposit 1,500 dia ikut rawatan, okay, dan minimum selalunya normal RM500, okay, dan saya pernah nampak paling rendah 300. Okay, tapi ada setengah hospital di mana dia ada kerjasama yang baik dengan operator. Contoh macam operator takaful saya, dia ada hubungan yang baik dengan beberapa hospital yang terpilih di mana kita boleh masuk hospital tanpa mengeluarkan deposit. Okay. So kita boleh pilih lah, hospital ni ada deposit, hospital ni tak ada deposit. Kita nak pilih hospital yang tak ada deposit lah. So itu yes, kemungkinan besar awak boleh masuk dengan secara lengang lah. Okay. So deposit anda kena tahu, ia adalah salah satu term yang diguna pakai untuk kebanyakan hospital di mana anda kena ready amount of money. Ready ya guys? Okay. Ingatlah. Ready ya. Okay. Okey. Puan Nurul? Saya pilih shock dengan harga ubat. Kenapa tu? Okey. Shock dengan harga ubat ni sebab saya on medication lah. Saya on medication. Bila dekat hospital dengan beli ubat dekat farmasi, harganya jauh berbeza. Jauh berbeza kan? Ya. Jauh berbeza. Jadi itulah saya kadang-kadang tengok, shock. Itu yang shock tu. Okay. So saya nak cakap sikit pasal ubat ni, memang harga dia akan lain. Harga dekat farmasi dengan harga yang dekat hospital memang akan lain. Untuk ubat yang sama. Untuk brand name yang sama. Deposit pun saya faham. Okay, kadang-kadang kita masuk, expect saya ada sijil. Okay. Yang sah atau tak sah, belum kita discuss. Akan tetapi saya ada sijil, saya tak nak bayar deposit. Sah tak sah tu macam sijil kahwin nak saya dengar. Dan Kak Jura pun saya faham juga. Okey, tetapi yang orang betul-betul terkejut. Okey, sebab yang ni orang faham kenapa ubat mahal dalam hospital. Dia macam kita beli air mineral tepi jalan dengan air mineral dalam mall. Okey, dengan deposit ni orang boleh expect kalau dia masuk hospital takkan tak keluar sesen. Kadang-kadang, betul. Okey, cost, when you talk about cost, kita masuk hospital memang we expect the price to be tinggi. Tetapi apa yang orang tak jangkakan, seorang bernama pakar yang dia masuk. Oh wow. Dia masuk. Saya pakar. Dia bagi berapa ayat dan dia terus keluar. Ayat-ayat berapa ayat tu orang tak tahu harga tu berapa. Tu yang orang betul-betul terkejut. Okey. Menjadi pakar sesebuah bidang ni memang sangat-sangat susah and they are rewarded for it. And reward tu tak murah lah. Kalau kita nak nasihat-nasihat pakar tu, yang tu adalah poin yang tertinggi seperti mana kita boleh lihat di dalam skrin. Okey? Kedua adalah harga ubat. Ketiga adalah bilik ward. Kita nampak kecil tapi actually dia mahal. Okey? Cost treatment ni dia bukan tak dahsyat, tapi orang dah expect dia dahsyat. Jadi terkejut tapi memang aku tahu mahal pun. Alright? Dan kena bayar deposit yang tu. Biasa kita masuk, bayarlah deposit. Kan? Okey semua? Okey. Jadi siapa pemenang? Konsep doktor spesialis apa ya? Tak ada orang pilih option itu. Okey, jadi Puan Nurul, okey. Leading Okey. Okey.
let's masuk ke soalan yang kedua. Okay. Kenapa orang lambat dapatkan rawatan walaupun dia sakit? Dia dah sakit ni. Dia peram dulu kat rumah. Okey kot. Lepas berapa hari baru dia pergi hospital. Kenapa? Adakah sebab dompet dia tak ada isi? Ataupun kalau MC nanti bos marah lah macam kita cakap tadi. Ataupun alah, tak apalah, nanti dia baik sendiri. Ni biasa orang suka cakap kan? Tak apa. Nanti dia okey tu. Ataupun, ni saya faham lah. Orang yang dia jumpa doktor, jantung dia jadi laju. Macam tu. Ada orang macam tu? Ada. Okay? Ada. Ataupun dia risau dengan kos rawatan. Okey, semua ni adalah jawapan betul. Tapi yang mana poin dia paling tinggi? Okey, ni tak senang macam soalan pertama Of course lah, saya pilih E lah. Risau dengan kos rawatan. Betul. Risau dengan kos rawatan. That is tu antara jawapan yang atas-atas lah. Antaranya lah, sebab kalau ikutkan saya nak je pilih ala nanti baik sendiri. Dia ada dua mekanisme. Sebab saya ada banyak berkongsi ataupun dengar feedback secara setiap hari di mana dia ada coverage yang sangat besar pun dia takut nak guna. Okey. Kenapa tu? Dia takut nak guna. Ada setengah yang memang macam tu. Di mana dia bukan rasa nak melambat-lambatkan tu. Dia rasa macam mungkin dah penting-penting nanti dah keadaan yang macam tu baru darurat baru dia guna. Ada juga saya jumpa. Okey. Yang sakit biasa dia tak jumpa? Yang sakit biasa dia tak jumpa. Yang sakit yang biasa kepada yang kritikal tu mungkin baru itulah dia jumpa. Mungkin dah kalau kritikal dah terlambat dah. Benda yang mungkin berapa puluh ribu dia akan jadi ratus ribu pula. Kenapa saya berani cakap macam tu? Sebab antaranya adalah mak saya. Ni personal experience kita panggil lah. Orang-orang tua susah sangat nak pergi hospital. Takut betul degup laju dan sebagainya kan. Tapi alasan yang saya paling nak top adalah risau dengan kos rawatan. Sebab takut. Sebab faham. contoh kan, bila kita masuk hospital, deposit satu hal. Okay. And then mereka selalu rasa boleh guna ke tak oksigennya? Cover apa? Kita lupa. Sebab mungkin kita dah mencarum tu 3 tahun lepas. Okay. 5 tahun lepas. Dan kita lupa apa manfaat yang kita ambil. Okay. So, bila kita lupa masuk hospital, kita pun lupa berapa limit kita dan sebagainya. Itu satu hal lah. So, bila risau dengan kos rawatan, itu ada medical card pun kita risau. Yang tak ada medical card pun lagilah risau. Betul. Okay. So, nak masuk tu memang berkira-kira. Okay. So, nak masuk ubat berapa banyak pula nak kena bagi. Dah jumpa doktor A, pakar B, pakar C dah berapa pula. So, kita risau. And then kita akan tanya bil setiap masa dan sebagainya. So, ada yang sanggup berhutang sanggup berhutang untuk dapatkan kos rawatan yang sangat terbaik untuk dia. Dan ada yang sanggup menjual rumah. Okay. Ada yang sanggup buat macam-macam. Pinjam dalam satu ibarat institusi kewangan. Ada juga yang sanggup pinjam dekat keluarga, saudara mara. Kita nak yang terbaik kan? Sampai macam tu sekali. Sampai begitu Puan Nurul? Saya rasa kalau ikut saya punya sendirilah. Alah, nanti baik sendiri. Ni orang dalam denial lah ni. Selalunya orang yang sakit-sakit ni cakap, nantilah minum air lemon. Okay? Minum air lemon, semua settle lah kan. So rasa-rasa macam itulah. Kebanyakannya ni nanti baik sendiri lah. Nanti baik sendiri kan? Kak Jura? Okey, pada pendapat I, dompet tak ada isi. Dompet ada? Isi tak ada? Dompet ada. Dompet kadang-kadang yang mahal. Isi yang tak ada. Sebab Betul. sekarang ni kalau you tengok, kos untuk klinik pun, untuk saya kata pergi hospital lah. Klinik dulu ya. Klinik pun macam you cakap pada episod yang lalu, bukan kata sikit, dulu-dulu RM50 dah boleh pergi klinik. Tapi sekarang RM50 tu mungkin daftar saja, belum masuk jumpa doktor lagi kan. Jadi itu yang membuatkan kadang bila sakit tu dia bukan tak nak pergi, tapi tak ada dompet tak ada isi lah, duit tak ada lah nak pergi ke klinik tu. So rather tahan je lah sakit tu. Itulah dia. Macam itulah Okay. Jadi kita telah kira markah-markah keseluruhan. Saya rasa kan Puan Nurul ni dapat soalan bocor lah semalam. Ada orang bagi Puan Nurul jawapan ke? Sebab jawapan dia semua tepat-tepat. Majoriti memang rasa alah nanti baik sendirilah. Alah semua dia dapat dengan tepat. Okay, sebab memang ramai orang tak nak jumpa doktor bukan sebab kos. Ni antara faktor-faktor yes, tapi yang kebanyakan orang sebelum kos, sebelum dompet, sebelum apa-apa lagi, dia tak nak pergi sebab dia ingat kalau hari ni sakit mungkin tidur esok saya akan hilang sakit ni. Mungkin saya akan lebih baik. Tetapi kebanyakan penyakit, bukan semua penyakit.
Okay? Ada yang kita simpan 2-3 hari dia okey, betul. Tetapi ada yang kita simpan, makin dia teruk. Nak saya bagi contoh. Okay, contohnya kalau pesakit kencing manis yang ada luka dekat kaki. Luka tu kecil je. Kalau luka tu kecil, you jumpa doktor awal-awal, kita bagi ubat, kita bagi dressing, kan? Kita makan ubat antibiotik sikit, lepas tu nasihat doktor macam biasa, gula kena jaga, tekanan darah kena jaga. Okey, itu adalah benda yang biasa kita cakap. Dan luka tu akan pulih. Tetapi kalau luka kecil kita biar, dia akan jadi besar. Lepas besar, mungkin dah jumpa doktor, dah kena potong ni satu kaki ni. Dia start macam tu. Okey, tetapi biasanya pesakit dia tidak akan nak potong, betul? Okey, kita cakap tentang potong, kita tak nak dengar benda macam ni. Jadi dia akan balik makan ubat. Tetapi pada step itu dah terlambat. Okey, so ini adalah number one yang saya nak cerita. Okey, kalau kita tangkap benda awal, kita jumpa doktor terus. Okey, ni kita tak nak cerita pasal MC, kita tak nak cerita pasal stres, pasal if you are sick, jumpa doktor terus secepat mungkin. Kalau dia tak ada apa-apa, baguslah, betul. Doktor akan bagi nasihat. Okey, kita balik. Kita pun sihat, doktor pun happy, semua orang happy. Yes. Kalau kita perang, datang-datang tu dah bernanah semua. Kalau boleh kita tak naklah sampai tahap itu, kan? Okey? Okey. Dengan itu kita telah masuk kepada sesi Q&A yang kedua pada episod ini. Ramai orang tanya saya, doktor, kalau saya ada masalah tekanan mental ataupun emosi. Ni perkara yang betul Dia emosi, dia stres dengan kerja yang macam kita cakap sebelum ni. Adakah dia layak untuk mendapat MC? Okay, sebenarnya untuk golongan sebegini dia layak untuk terima MC. Tetapi dia kena dilihat, direview oleh doktor-doktor bahagian psikiatri, doktor bahagian kalau dia datang kecemasan kena bagi pakar kecemasan tengok dulu ke, kan? Kena doktor verify, okey, yang mengatakan pesakit ini mengalami tekanan sosial, tekanan kerja, tekanan hidup, kewangan, banyak tekanan yang seseorang boleh mengalami, dia alami, dan mungkin kalau kita tak bagi dia MC, situasi dia mungkin akan teruk. Okay? Dalam situasi-situasi begini, pesakit begini boleh menerima MC. Okay? Tetapi soalan yang saya rasa lebih interesting bagi saya lebih menarik untuk orang-orang yang kerja freelance. Okay? Sekarang banyak orang business owner, macam Kak Jura, freelancer ataupun entrepreneur. Adakah mereka layak untuk mendapat perlindungan daripada takaful? Okey, orang kerja sendiri ni, kalau kita dah cerita tadi lebih kepada orang yang buat bisnes, macam katalah entrepreneur, usahawan macam Kak Jura, okey. Yang ini saya nak ketengahkan untuk orang yang kat luar sana yang bawa Grab. Contoh, okey, yang freelance lah, yang mana dia ada kerja hakiki 8 hingga 5 petang kerja office, okey, dan balik tu dia buat Grab, okey. Macam saya cakap lah kan, tahu tak sekarang ni dekat di bawah Akta 789, okey, skim pekerjaan sendiri di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial ataupun kita panggil PEKESO. Okey, sebulan caruman dalam RM5 lebih, dalam RM6. So daripada Januari hingga Disember total RM70. Okey, so dekat sini RM70 tu apa dia dapat? Katakanlah kita bawa Grab, berlaku kematian. Okey, yang contoh macam last time ada helikopter jatuh tiba-tiba dekat Abang Rider tu kan, berlaku kematian, waris boleh dapat terima RM1,395 setiap bulan. RM1,395 setiap bulan kepada dia punya spouse ataupun waris dia yang sah lah. So dekat sini katakan suami adalah si mati, berlaku kematian dekat suami, isteri akan dapat RM1,395 setiap bulan sampailah seumur hidup isteri. Dia macam pencen kerajaan dah. Untuk caruman RM6 sebulan. Yang kesiannya, kenapa saya kesian adalah saya pernah turun padang, saya bawa flyers, brochure. Okay, saya nak promosikan PEKESO 789 punya akta dekat satu orang ni, pakcik tu umur 55 ke 60 tahun tau. Dia memang buat kasut.
kat tepi tu. Saya fikir ini memang sesuai untuk pakcik ni kan. Sekali dia dapat upah takkanlah RM5 lebih sebulan tak dapat. Okey, saya pun duduk sama-sama dengan pakcik tu, saya bawa flyers, okey. Saya kata, "Assalamualaikum pakcik. Saya nak bagi tahu ni lah, ada caruman sekian-sekian boleh dapat RM1,355 sebulan." Itu baru option yang kedua. Kalau option nombor 4 boleh dapat up to 4,000. Almost 4,000 tau. So dekat situ saya pun bagi tahu dia macam terkebil. Saya tak boleh ni dik. Anak saya dah uruskan semua. Tak apa adik-balik. So kita pun rasa macam alamak, apa tak sesuainya kita punya kita panggil Penampilan ke, percakapan ke. Rasa macam tak confidentnya pakcik ni dengan saya ke apa, macam-macam benda saya fikir. Tapi memang orang kata kesedaran tu memang mahal. Okey, bagilah caruman serendah mana 1 sen ke 2 sen ke dengan imbuhan bulanan yang dapat sangat tinggi. Berapa ramai pula yang dah dapat. Okey, tapi pakcik ni tak dapat. Dia tak dapat apa yang saya tengah utarakan, cadangan semua dia memang pangkah macam tu. Saya rasa mungkin I boleh bagi pendapat sikit sebab saya adalah orang yang berniaga. Okey. Jadi bila berniaga ni mungkin pada pihak pakcik tu tadi dia berniaga dia sendiri. Dia satu orang. Jadi dia tak akan fikir siapa-siapa lagi lah. Tapi macam bagi pihak saya ada 20 orang pekerja di bawah. Okay. Jadi kalau katalah apa-apa berlaku kepada saya, adakah syarikat itu boleh jalan sendiri? Adakah di bawah syarikat ini yang 20 orang ni masih boleh meneruskan jika saya tidak lagi boleh manage, boleh uruskan? Jadi di situlah pentingnya takaful ni untuk membantu supaya apabila berlakunya apa-apa kepada saya, syarikat masih boleh berjalan seperti biasa dan pekerja-pekerja di bawah saya tu masih boleh ada pendapatan berterusan selagi syarikat itu masih ada. So macam saya cakap tadi, mungkin pada pakcik tu dia hanya fikir pada dia, dan macam saya pula mungkin dia hanya fikir pada dia, tapi dia tidak ada pendedahan, mungkin dia tidak lalui apa yang saya lalui. Dan juga mungkin dia tiada pendedahan apa yang mungkin dia boleh tinggalkan kepada keluarga dia. Bukan saja pada pekerja, mungkin pada dia tak ada pekerja. Tapi pada saya ada banyak kelompok yang perlu saya fikirkan. Yang pertama adalah keluarga. Contoh kalau kita ambil masalah kesihatan kritikal tadi. Okay. Jadi kalau berlaku apa-apa, macam mana anak-anak nak diteruskan? Macam mana anak-anak nak meneruskan kehidupan dengan sekolah apa semua kan? Jadi mungkinkah daripada situ saya hilang keupayaan, saya pun tak tahu. Okay. Jadi kita tak boleh jangka. Jadi itu saya kata ada orang dia ada pendedahan yang lebih menyeluruh, lebih meluas. Jadi dia boleh fikir, dan juga penyampaian. Mungkin juga lagi satu, Hajar, mungkin juga daripada segi penyampaian untuk meyakinkan. Untuk meyakinkan kerana mindset dia dan juga mindset saya adalah orang yang berbeza. Saya ada 20 orang. Kalau saya tak ada, macam mana nasib 20 orang di bawah ini? Tanpa takaful. Mungkinlah tanpa takaful saya boleh kata begitu. Orang selalu kata, kita tak tahu pun. Kita mana tahu, tak tahu pun. Kenapa tak ada orang bagi tahu? Itu selalu yang kita rasa tau. Tapi sebenarnya kita ada je turun padang. Promosi pun kita buat besar-besaran. Tapi kalau kesedaran ataupun tak jadi dekat dia, memang susah kita nak tembus. Betul. Minda tu kan, nak tembus minda tu susah sikit. Dekat Great Eastern Takaful pun kita bukan sekadar propose medical card je. Kita pun ada manfaat yang lain yang kita offer, macam manfaat penyakit kritikal, manfaat total keilatan, disability, permanent disability. Ada yang untuk kalau tak boleh bekerja, MC, long MC pun kita ada that coverage lah. Allowance hospital. Allowance hospital. Banyak sangat. Sebab sebagai doktor, saya tengok banyak pesakit. Ada yang sebelum ni buat caruman, ada yang sebelum ni dia tak terfikir pun, macam pakcik-pakcik ni. And perbezaan dia sangat besar. Orang yang sebelum ni dia telah mencarum, dia tahu dia carum tu kenapa. Jadi bila dia sakit tu, kerisauan dia adalah pada kesakitan sahaja. Okay, saya sakit dan fokus saya adalah untuk pulih. Okay? Dan sebelum ni yang tak pernah carum apa-apa, dah lah risau sakit, risau
kewangan. Sekarang siapa nak jaga anak, bini, mak, ayah. So the whole thing is a big jumper. Semua orang pun dia akan huru-hara. Betul tak? Betul. So I understand what you are saying. Okay. Jadi orang sekarang kesedaran tu perlu ada. Okay, tahu tak Dr. Frank? Saya kalau gunakan public transport, contoh macam orang yang buat e-hailing dan sebagainya kan, saya akan gunakan masa tu, okay, saya akan bagi tahu, abang, pakcik, caruman sebulan dalam RM5 lebih bang, waris abang dapat RM1,395 sebulan. Abang nak tak? Okay, so saya keluarkan flyer sebab saya tahu orang yang umur dalam 45 ke 50 ni, dari segi kelayakan takaful ni, diorang ada banyak pantang larang. Sebab majoriti kan doktor, ramai yang makan ubat darah tinggi, kolesterol. Betul. So itu antara sebab kenapa kelayakan takaful tu tak secepat lah untuk dia ambil manfaat tu dengan lulus dengan cepat tempoh dia. So that's why saya akan promote sesuatu produk walaupun dia bukan produk takaful saya bagi juga. The reason why sebab saya rasa kenapalah pakcik ni tak buat. Caruman dah murah ni, sebulan RM5 lebih ni. Okay, tapi waris dapat RM1,395. So itu antara manfaat yang freelancer kat luar sana boleh kaji, ambil tahu. Jangan nak tunggu orang bagi tahu baru nak ambil tahu, tak payah. Search lah. Yang nak bagi dia faham tu yang susah. Benda tu tak susah, nak bagi dia faham je yang susah. Betul. Pendedahan lah I would say, yes. Yes. Pendedahan kepada alat-alat sebegini. Okay, thank you for sharing. Hari ini kita telah bincang sesuatu yang semua orang alami, iaitu stres, burnout, kena marah dengan bos, kena marah dengan rakan sekerja, badan kita sakit. Dan kalau badan kita sakit, kita jangan peram lama-lama. Kita rasa sakit, kita terus jumpa doktor. Bukannya kita nak peram takut bos marah kalau kita MC, takut rakan sekerja marah kalau kita MC. Bila body kita bagi warning sign, kita kena bertindak balas dengan laju dan jumpa doktor. Kalau dia benda yang simple, dah habis cerita. Kalau dia sesuatu yang serius, nasib baik kita tangkap dengan awal. Ingat MC tu kalau betul-betul kita sakit, itu adalah hak kita. Kepada penonton yang menonton, itu adalah penamat kepada episod 2. Tontonilah episod seterusnya, iaitu episod 3 dengan topik yang sangat menarik. Kepada penonton kita, jangan lupa follow dan subscribe TikTok, Facebook, Instagram dan juga YouTube Great Eastern Takaful. Sekian, terima kasih. Bye!